Dia bagai seorang pahlawan, menjadi pembela pada yang tiada upaya. Dengan ketangkasan kau pergunakannya, menewaskan musuh yang membuat angkara. Dialah sang mulia, biar pulih kemajuan. Dia datang di tengah mengibar tugas mulia. Bisa juga bekerja, dia akan memberikan karunia. Salam sejahtera. Keluarmen, 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 keluarmen. Gambar ya. Lama mana kontraband busur di tangan hati pun kuat. Bukan sekadar sukan biasa, ini sunnah, ini jiwa. Langkah tenang, mata membidik, target jauh tetap ku kejar. Dalam diam aku berpikir, setiap pandang ada sabar. Tanganku gerak, Ni yang dikatakan itu. Ini kalau panahan asmara, ini dah dapat penampung. setiap sasaran dalam ilmu. Betul kamera. Wamala-maita, Hidra-maita, aku yang melepaskan. Walau kita lelah lama, apa yang menentukan sasaran. Aku nyebur sakit weh, tadi tarik. Kita bersama, satu musuh, satu tuan. Itu lah. Pendek. Buka lagi, tarik yang ni sampai sini tadi. Kontrol ya. Okey, tinggal buka ya. Ada? Mana? Tu. Caranya. Dah. Merah dah aku bagi. Panahan asmara. Baik paden muka. Betul kan? Merah. Betul, merah. Merah kat belakang. Demo lawan Pak Din. 11-0 dengan. Siapa yang kena poin lagi besar? Merah. Faham? Ini kalau Robin Hood ni. Kalau yang ni nombor 8 ni. Aku tidak ada mampu sampai hitam. Sekarang dia timbang sama Melayu. Alhamdulillah. Sama Melayu video. Uish, mungkin kan. Merah, cepat. Dah training dah jinak lah Badin. Dah jinak ni kes tu. Dah pergi. Yang ni kes semua kena kat sini you. Nak minta jarak mana Pak Din? Ini Ada kalau ambil video lah. kalau aku buat mau ke kampung sebelah ya. Lalu jatuh jadi saksi malam, latihan sunyi jadi besi dalam. Ramai ketawa waktu kita jatuh, sekarang panahan buat mereka lumpuh. Kata Sultan Al-Fatih membakar jiwa, jangan bilang mustahil sebelum mencuba. Selagi nafas belum terhenti, selagi itu kita terus berdiri.